Saya dah masukkan steroid macam tu. Ni. Ni. Nampak tu. Si bawah tu. Aduh, apa ni? Macam mana boleh jadi merah? Saya rasa kena buka. Saya nak buka. Kena buka juga. Buka. Buka ni. Dekat naik. Mudah rasa. Sekejap. Okay, sudah longgarkan. Bukan longgar. Buang terus. Dah dapat main macam ni. Susah yang tu. Sampai yang biar duduk dah ni. Dekat naik. Okey. Lepas tu kita pasang je bracket pasang bracket ikat je dulu. Okey. Nak pasang bracket ni kita tarik dulu datang sini sikit. Kalau kita nak pasang bracket, tapak dia memang susah sangkut dinding. Sangkut dia rembuk. Jadi kita tarik sikit ni. Lepas tu baru pasang sebelah sana pula bracket. Okey, lepas tu pasang pun pasang yang bawah dulu. Lepas tu yang atas dulu gitu. Yang atas ni kena turunkan enjin sikit kena turunkan member ni untuk ikat dia. Turun sikit ya. Tidak tak muat untuk itulah. Saya rasa tak muat kalau tak turun sikit untuk ikat buat atas. Kita kena buka sikit, turunkan cross member ni. Buka sikit nak bagi spanner boleh masuk celah tu. Sebenarnya macam ni untuk masuk celah ni. Apa ni? Masuk celah ni. Yang bawah tak susah pun. Ni lubang dia nak masuk, nak masukkan skru. Masuk yang ni mudah. Ya, tak pun memang kena turunkan. Terus memang sebab tak muat sebenarnya. Ya, atas sebelah sini, sebelah kiri. Okey, ni sebelah kiri. Macam ni. Nampak? Susah nak rakam. Saya adi kan. Kuat juga bunyi ni kalau tengah bawa ni. Aduh. Tukar baru lah seketul. Buka balik ganti yang baru tu Okey, saya pasang dulu brake ni. Saya spray baru lepas spray ni. Tapi terlupa kan spray dulu, bearing tak buka lagi. Masa ni yang sebelah kiri betul. Mana ada tulis biasa ya ni left ni sebelah kiri ni. Saya ganti luar lagi. Ni karak ni. Ini okey ni. Masih okey ya. Cuma nak pasang nanti tambah grease. Ini baru Okey, buka isi dulu. Okey, cukup isi dulu Okey, ada isi baru lah sebab saya beli ni dah ada isi Okey. Lepas tu bila dah buka isi kita tutup dalam tu tutup tu lagi ni ni tutup ni buka guna ni boleh saya guna ni lepas tu tutup lah nanti dia keluar dah keluar sikit kita kena dudukkan macam ni nak tutup biar tanggalkan semua ni macam ni. Kalau duduk bawah ni tak boleh tubik macam ni. Kalau ada alat okey lagi buat ni. Dua orang kalau mudah kerja ni. Pegang satu orang, tutup satu orang. Tapi saya buat macam ni betul. Saya tak jumpa stand mana, stand telefon. Nak akan guna stand, tak ada stand. Okey, dah keluar ni yang bearing rosak ni. Kau yang ni yang ni jangan lupa pasang balik ni. Okey, lepas tu satu lagi ni kita ketuk ikut dalam ni biar dia keluar sekalinya osi-osi Okey.
Okey, dah keluar sikit separuh sikit. Tu. Tutup lagi. Okey, satu tangan tak boleh kerja. Okey, dah keluar Okey, masih ni. Cuci, pasang balik. Saya pasang yang belakang mana? Depan ni belakang. Okey, ini bagi dia. Bagi baru dia ada cover. Nak gerak sikit sini. Okey. Okey, guna bagi lama ketuk-ketuk. Okey. Kita ketuk tepi ketuk tepi, jangan ketuk sini, ketuk sini. Okey, ketuk sampai nampak saya tak rekam aku panjang video. Jangan bimbang ketuk je, dia tak akan melekat dari ni sampai dia rapat. Okey, bunyi lain bunyi lain tu maknanya rapat tu. Tanyakan siap. Lepas tu ambil dari osi yang tebal. Si tebal ni masuk di sini. Sapu gelas sikit. Ya Allah, saya ingatkan nampak aduh, saya ingatkan nampak. Tak nampak dalam video ni. Saya akan kejap. Tak boleh ulang je. Dah siap dah. Kau ketuk kau masukkan lagi ni. Masuk je. Lepas tu guna yang lama. Ketuk lagi ni. Kau ketuk sampai rapat bila rapat dia bunyi lain bunyi dia terpadu sikit. Dan yang risau dia tak takutnya. Kau masuk je ketuk atas ni. Dia tak akan lagi ni. Aduh kena ajar. Ni okey okey, dah tak masuk ketak rapat dah. Masuk pula. Masuk IC yang tebal ni. Dia ada dua IC. Ini nipis. Yang nipis duduk depan. Yang ni duduk nak belakang. Sapu gelas tu sikit. Okey. Kita masuk macam ni macam ni. Jangan macam ni. Balik ni. Macam ni. Ketuk je sampai rapat. Okey, lepas tu saya ketuk benda ni Sebalut sikit saku ni cak ni tanggal masuk dalam tu. Jangan saya ni tu susah nak masuk. Ketuk sampai rapat rapat kan yang ni sini sini sama dengan ni. Okey, dah siap masuk juga rambut cat merah-merah tu baca artis semua ni macam ni yang masuk Okey, lepas tu pasang yang ni pula. Ini yang depan pastikan dia pasang ni. Yang lupa pasang pula kan. Ni ini tak tahu mana-mana pun masuk balik macam mana macam ni ke tak ada masalah. Di situ taruh gelas dah ni kan. Okey, saya isi gelas macam ni masuk je, jangan ragu-ragu. Tapi kalau sebaiknya nombor dia ni duduk luar jangan macam ni. Boleh je macam ni, tapi baiknya duduk luar macam ni nombor tu ada tulis ni nombor pak nombor apa panggil ni tu masuk dah. Ketuk sampai kat garisan ni. Garisan ni sampai garisan tu. Siap guna bayar lama juga ketuk. Bukan apa kan tak pasang pula.
Ini tak cangkak okey, dia dah bunyi lain maknanya rapat tu. Okey, dia dah rapat tu. Pastikan buah dalam itu pasang isi tu lagi. Tahu minyak pun boleh kat dah ni, minyak gelasnya. Tahu minyak dah ni. Okey, tak apa. Tapi saya tak berbuah sebab dari ni pun dia ada kawar ni. Masuk ya. Jamnya macam ni. Okey, untuk ketuk guna isi lama Masyaallah. Macam ni. Hati-hati ketuk yang takut kena ni. Okey, sikit lagi. Okey. Okey, dah siap ya. Okey. Okey, siap itu ya. Mudah ya, ganti bagian kacil. Saya terlajak sikit yang masuk dalam sikit ya. Patutnya dia sama ya dengan ni. Ada masuk sikit. Kau tengok saya tengok yang saya sama je. Try. Tengok dia masuk sikit. Rasanya sepatutnya sama ya. Try dulu lah.